Dah lama dah kita tak buat nasi goreng. Hari ni Kak Ai nak buat nasi goreng Thai. Nasi goreng siam. Ah. Nasi goreng Thai ni dia macam sangatlah simple. Kalau dekat Thailand orang panggil nasi goreng biasa-biasa macam tu lah. Dekat comfort food lah macam tu. Sebab dia punya bahan yang mesti ada kicap ikan ataupun kicap sotong macam tu je lah. Kadang-kadang nasi goreng yang kita beli kat kedai kat sini pun ada kombinasi nasi goreng siam. Yang nasi goreng Thai. Kan kadang bang nasi goreng kampung tapi ada masuk cara-cara elemen nasi goreng isiamnya Thai. tu Thai. Tapi bukan nasi goreng tom yum tau. Tom yum lain. Okey, nasi goreng Thailand ni dia mesti ada bawang ni halah. Selalunya dia pakai bawang ni lah sebab ini pedas ni. Kak Ai ambil cabai Kak Ai yang dah lembik-lembik ni senang nak tumbuk. Tumbuk sekali dengan bawang putih. Tumbuk tak payah nak hancur-hancur sangat. Sekadarnya. Ikutlah kan. Kalau memang suka hancur-hancur lah. Tapi dia tak hancur sangat tu yang jadikan sedap. Sebab bila dia kena dengan minyak tu dia garing. Pandailah Kak Ian kan. Kak Ian je yang malas tumbuk hancur-hancur sebenarnya. Bahan ni kena tumbuk ataupun hiris. Jangan masuk blender. Tak sedap. Dia tak ada belacan tau. Masinnya daripada sos ikan ataupun sotong. Okey, dah lah macam ni ke bang? Angkat tengok. Penat tangan lah. Kita tengok. Macam tu je. Kalau kat kedai tu kan dia hempap-hempap je dengan pisau tu kan. Okay, selalunya kalau nasi goreng Thai ni dia guna seafood. Kadang-kadang dia campur sotong, udang semualah. Ada juga boleh bubuh ayam. Kiranya dia tak ada banyak PL lah kan. Jadi Kak Ai nak guna udang hari ni. Bila dah udang tu, udang Kak Ai pun tak adalah besar sangat. Jadi Kak Ai nak goreng dulu bagi dia cantik, bagi saiz dia nanti tak adalah mengecut kan. Kecil-kecil pun udang mahal. Okay, kita goreng udang ni. Dia jadi merah saja kita angkat. Kita nak lawa ya. Jauh sikit bang. Meletup. Ya. Tengok dah merah dah. Jadi nanti udang ni dah masak, kita masuk nanti setakat nak gaul je lah. Boleh angkat air kan? Dah angkat ya dengan air dia sekali. Angkat air ya. Air lah bang. Minyak campur air lah kan. Sebab nanti bila kita tumis nanti dia tak ni bila dah ada air. Macam tu. Ui, bau udang ni pun lama tak makan udang. Okey, kita nak goreng nasi lah. Bubur minyak. Jangan banyak sangat. Okey, kita tumiskanlah. Yang kita tumbuk tadi. Itu yang bestnya kita buat kat rumah. Kita guna lesung batu. Kalau kat kedai tak guna lesung batu. Masuk. Lesung batu ni kan, sebabkan dia batu, memang ada juga sedikit efeknya pada masakan kita tau. Okey, kita masak. Okay, kita buat telur. Kak Ai guna 2 biji telur. Ni bang, telur. Alright. Masuk telur dulu. Tu dia. Senang sangat masak dia. Kalau kapuk kena api kuat lagi Kak ya? Ya, dia kalau nasi goreng ni kuali tebal, api kuat. Macam tu. Okey, kejap ya. Okay, kita kacau-kacau. Dah macam ni, baru kita masukkan bawang. Irisan bawang. Sebab kan Thai ni dia suka, kadang-kadang dia suka makan bawang tak berapa garing tau bang. Dia suka macam ni. Dia lembut-lembut je. Bila Thai lembut-lembut tu dah keluarkan rasa lain. Bila dia garing rasa lain. Jadi bila step-step masak bawang ni itu pun penting. Okay, kita nak campurkan
Bahan-bahan sos dia senang. Kicap cair. Dia tak suka color pekat sangat. Okay, kejap tunjuk. Kicap cair ni banyak sangat lah. Sos tiram. Kicap cair ni kita masuk 1 sudu besar macam tu je. Lepas tu apa ni lah? Kicap sotong. Kak Ain suka guna kicap sotong sebab lagi strong. Kemudian masukkan serbuk perasa. Ni kita kacau-kacau. Okay, kita masukkan nasi. Selalunya nasi sejuk lah kan. Ketul-ketul lagi nasi dia. Masukkan sos tadi. Nampak macam biasa tapi rasa dia mesti lain sikit. Inilah dia kalau masuk nenas jadilah nasi goreng Thai nenas tu. Tapi kalau tom yum selalunya orang bubuh pasti tom yum tu. Kita bukan nasi goreng tom yum. Tempoi je. Dah masak baru tahu sayur tak potong. Tak bubuh sayur Kak Yan. Ya Allah ya Tuhan. Seperti biasa. Betul-betul sayur kat depan mata. Agenda lupa hari ini ialah potong sayur. Dah lama juga Kak Yan tak lupa kan. Jadi kan kalau sayur selalunya dia guna sawi lah. Okey, kita potong dia kecil-kecil sebabnya dah masuk tu kan. Tapi tak apa, masuk lambat-lambat dia rangup. Okey, masukkan. Kalau kita masuk ke dalam air Kak Yan. Masuk ni ada batang-batang ni pula bang. Lepas tu kita ni lah kelang kabut lah Kak Yan. Patutlah Kak Yan rasa macam ada benda je tertinggal. Kata macam senang pula nasi goreng ni. Lepas tu macam tak ada colour lain ke? Macam-macam lah kan rupanya tak bubuh sayur. Kalau nak bubuh kobis pun boleh. Tapi dia memang simple. Macam Kak Yan cakap, nasi goreng dia memang simple. Okay, nasi dah betul-betul Kak Yan dah rasa dah cukup masin dia. Sos sotong tu masin. Kemudian kita masukkan udang dengan air dia tadi. Lepas tu bawang tadi Kak Yan lupa nak cakap Kak Yan guna bawang yang kecil, bawang India atau bawang ros. Tadi Kak Yan guna dalam 10 biji. Tinggalkan suku kita buat masuk last. Dia suka tau dia Thailand ni kadang-kadang dia suka tabur-tabur bawang macam ni. Masih ujung-ujung. Kadang-kadang masa nak makan tu dia tabur bawang. Tapi dia suka bawang tu lembut-lembut macam manja-manja je. So macam ni lah kaedah dia. Kaedah nasi goreng sayang autentik. Tu dia nasi kita dah meletup-letup. Sebab api kita tak kuat sangat. Jadi kita masak lama sikit lah. Jadi dah masak. So kita boleh ada satu lagi benda penting. Kita nak plating untuk nasi goreng Thai ni kena ada benda-benda tu. Okey. Tu dia berasap-rasap. Nampak sedap. Okey, kita taburkan bawang goreng. Okey, nasi goreng Thai ni dia kena ada masam, kena ada pedas dan kena ada masin. Masin tu daripada sos Thai, sos ikan, kicap lah. Masam tu daripada omak. Masam tu dia kena kadang-kadang dia orang nak makan orang perah lu. Letaklah dekat tepi ni Okey. Dia kena ada macam ni. Baru jadi. Lepas tu kan bang dia ada timun. Yes. Tu dia ada tomato. Alright. Mana ke tomato lawa sikit. Dah cukup tu kan. Macam tu. Alright. Okey, kemudian dia letaklah sikit daun ketumbar tu pernah wajib kan macam. Nak tunjukkan dia punya identiti. Itu negeri macam Thai. tu. Kan cantik. Nampak macam biasa tapi sebenarnya ni nasi goreng Thai. Kak yang kongsikan tips dapur dekat sini. Tengok, ambil manfaat. Inilah dia nasi goreng kita hari ini. Nasi goreng. Nak tahu nak masak apa nasi goreng, datanglah ke channel Kak Yan. Kita jumpa lagi di episod yang menarik akan datang. Resepi-resepi yang menarik. Jangan lupa like, subscribe, share, komen dekat bawah. Terima kasih dan bye.